Nabi sebut, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Seni ucapan Rasulullah, siapa yang cikgu dia sangat tahu lah benda ni. Cikgu dia akan selalu sebut, dengar sini dalam kelas. Kenapa? Dia nak tarik perhatian pelajar. Okay, semua tengok sini, semua dengar sini. Saya ada satu poin penting, semua dengar sini. Begitulah seni berucap Rasulullah SAW. Tadi Nabi suruh dengar dah, elok-elok. Sekali lagi Nabi ulang, dengar dengan teliti. Nabi kata, sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Dan khutbah ini, ucapan ini, isi kandungan khutbah ini, huraian dia perlu didengari oleh semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci. Bulan ini waktu itu adalah bulan Zulhijjah. Dalam Islam, bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat ada 4. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. 4 ini Allah sebut dalam Al-Quran Al-Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Iaitu bulan-bulan terhormat. Sebelum Nabi lahir, 4 bulan ini tidak boleh berlaku peperangan di antara kabilah-kabilah Arab. Sebab itu, ia dinamakan bulan-bulan haram. Ia bulan-bulan yang mulia. Apa maksud haram? Mulia. Daripada perkataan hurmah. Bulan-bulan yang mulia, yang tak boleh perang. Walaupun waktu itu Islam belum disebarkan oleh Rasulullah. Nabi belum lahir pun. Nabi kata, seperti mana kamu semua berada di dalam bulan haram, seperti mana kamu berada di tanah haram, dan seperti mana jiwa dan harta kamu adalah haram, Nabi pun sebut, kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sebut 3 benda, iaitu nyawa, harta dan juga maruah serta kehormatan manusia. 3 benda ni Nabi sebut. Dalam muqaddimah khutbah Nabi, 3 perkara yang paling besar, yang paling awal Nabi sebut, Nabi tekan, nyawa manusia, harta manusia, kehormatan manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengoklah 3 benda tu pada hari ini. Nyawa. Macam mana nyawa manusia pada hari ini? Berlaku perang pertama, jutaan yang mati. Berlaku perang kedua, jutaan yang mati. Wal'iyadzubillah. Dan hari ini kita boleh tengok nyawa orang Islam menjadi yang paling murah di atas muka bumi Allah pada hari ini. Tuan-tuan tengoklah, ambil tahu pasal orang Islam. Tuan-tuan tengok pembunuhan orang Islam di Kemboja. Tuan-tuan tengok pembunuhan orang Islam Rohingya. Tuan-tuan tengok pembunuhan di Uyghur. Tuan-tuan tengok pembunuhan di Kashmir, Palestin, Syria, Iraq dan berapa belas lagi. Nyawa umat Islam lebih murah. Hari inilah seolah-olah macam tu kita tengok nyawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perkara ni sebenarnya dia akan jadi lebih dahsyat. Benda yang diberitahu oleh Rasulullah, yang dititik beratkan oleh Nabi, antaranya nyawa. Yang inilah yang kita tengok hari ini, nyawa manusia jadi murah. Sedangkan manusia itu diberi peluang oleh Allah hanya sekali saja untuk hidup di atas muka bumi Allah ni. Untuk hidup, mencari bekalan, beramal, sekali je. Tapi dia jadi begitu tak bernilai. Sebenarnya Nabi tahu bahawa Nabi kata dekat dengan kiamat nanti, kalian akan melihat pembunuhan itu banyak. Sehingga orang yang mati dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh. Tuan-tuan renung dalam-dalam hak Nabi sebut ni. Nabi kata dekat dengan kiamat, kamu akan hidup satu suasana. Orang yang dibunuh tak tahu kenapa dia dibunuh. Wala ya'riful qatil lima qatal. Dan orang yang membunuh tu pula, dia pun tak tahu kenapa dia bunuh. Kenapa bunuh ni? Tak tahu. Kenapa bunuh? Sebab diarahkan. Bunuh kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua-tua duduk dalam rumah 2-3 orang, bakar satu kampung. Kenapa bunuh? Kami dapat arahan. Sebab tu dalam khutbah ini, yang Nabi pesan kata sampaikan kepada semua orang. Nyawa kalian adalah kehormatan yang tinggi. Nabi sebut hurmah. Maksudnya satu perkara yang tinggi, nyawa. Kemudian harta. Kenapa Nabi tekankan harta? Sebab di akhir zaman nanti akan jadi suasana manusia tak heran daripada mana harta yang dia perolehi, ke mana harta itu dia belanjakan.
Jadi tak hari ni? Jadi. Tuan-tuan tengok skamer terbesar Malaysia siapa? Dia bohong dia orang bukan RM600,000, bukan RM40,000, berpuluh-puluh juta. Bila nak selesai urusan dia ni di hadapan Allah di mahsyar kelak? Ratus ribu dia tipu, tuan-tuan. Ratus ribu orang dia tipu. Dengan seorang pun dia nak berdiri nanti ni. RM1 dia berhutang, sengaja tak bayar pun dia nak berdiri di mahsyar ribuan tahun. Apatah lagi puluhan juta dia tipu, ratus juta skamer ni. Harta, orang tak heran hari ni tentang harta yang haram, daripada mana sumber, ke mana dia belanjakan. Hari kebanyakan manusia. Pujilah Allah apabila tuan-tuan mendapat harta yang halal. Yang ketiga Nabi sebut, Rab, kehormatan ataupun maruah kamu, Nabi kata. Bila Nabi sebut benda yang ketiga ni tentang maruah dan kehormatan, maksudnya nak jadi sesuatu yang besar kepada maruah dan kehormatan manusia di akhir zaman. Dia buat dosa, dia sendiri yang sebarkan dan viralkan. Saya ada dosa, tuan-tuan ada dosa, semua manusia ada dosa. Semua kita ada dosa, tapi janganlah tunjukkan dosa itu di khalayak ramai. Kerana itu mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Haidin, satu platform bimbingan agama eksklusif oleh Ustaz Wadi Anwar. Langgan sekarang, jadikan Haidin sahabat ilmu anda.